Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda guna mouse ni main game tapi anda still kalah, anda kena terima hakikat yang anda dengan saya tak ada beza. Kita sama-sama nobis kubis, tak pandai main game. Sebab apa yang ROM offer dekat MH01 Pro ni betul-betul cream of the cream. Komponen-komponen yang mereka pilih masukkan dalam mouse ni betul-betul tip top. That's why kita tak boleh nak salahkan mouse ni kalau kita tembak tak kena. Mouse ni memang untuk competitive gamers, orang yang main game nak menang, dia tak nak kalah, dia bukan suka-suka, dia nak jadi top player. Maka berbaloi untuk anda beli ROM MH01 Pro. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Ini adalah dia punya kotak. Anda boleh nampak model dia MH01 Pro, dan harga dia bila kita tengok keseluruhan komponen yang dia offer dekat mouse ni, saya boleh kata sangat-sangat berbaloi. Tak mahal, seriously tak mahal. Kotak dia betul-betul nampak mahal. Ini adalah dia punya brand ROMTech. Saya rasa dekat Malaysia tak ramai orang tahu, tapi trust me, sekali lagi dia punya spesifikasi betul-betul mantap. Dalam kotak ni dia ada bagi kepada kita satu kotak aksesori. Manakala di dalam kotak aksesori ni adalah beberapa item. Macam contoh, first kali buku manual, which is buku manual ni macam tak diperlukan sangat lah. Lepas tu dia bagi kepada kita satu set PTFE mouse feet in case kita punya PTFE mouse feet yang ada dekat mouse tu rosak. Kemudian dia bagi kepada kita satu set anti-slip sticker yang kita boleh tampal dekat mouse supaya mouse kita tu lebih grip, dan dia bagi kepada kita satu kabel dengan USB dongle. So dongle dia ni dah pun support polling rate 8000 Hz. Memang mantap lah. Kabel yang dia bagi kepada kita USB-C ke USB-A, dia jenis braided. Yang kabel ni saya boleh kata antara benda fail lah dekat mouse ni, sebab dia bagi kabel yang keras. Kalau kita guna mouse ni secara kabel, confirm dia akan ganggu kita punya pergerakan. Ini saja yang fail dekat ROM MH01 Pro. Dan guys, ini adalah mouse yang kita bincang dalam video kali ini. Perkenalkan ROM MH01 Pro 8K wireless gaming mouse yang dibuat untuk kompetitif gamer ataupun e-sport player lah. Bentuk dia seperti yang anda dapat tengok, dia jenis semi ambidextrous. Bentuk belah kanan dengan bentuk belah kiri tu sama, kecuali di belah kiri ni ada dua extra button. Dari segi design tak ada benda sangat yang saya boleh highlight kepada anda, sebab dia bawa konsep clean dan minimalis. Body dia ataupun surface dia dah coat supaya bila kita sentuh tu sedap. Lagi ada branding ROM dekat bahagian tepi. Itu sahaja, memang tak ada benda pelik. Dari segi fizikal, mouse ni dalam kategori pertengahan ke besar. Dia tak besar sangat. Bila saya pegang, saya punya hujung jari ni landing di tengah-tengah dia punya main button lah. Sedap untuk digunakan. So panjang dia 127mm, lebar dia 66mm, dan tinggi puncak ni 40mm. Macam saya bagi tahu, bila saya pegang secara palm grip, saya punya hujung jari ni jatuh dekat tengah-tengah, which is quite nice lah. Sama juga dengan saya punya ibu jari, bila saya pegang dia berada dekat tengah-tengah side button, senang untuk saya tekan bahagian depan ataupun bahagian belakang. Dari segi design dan juga keselesaan, saya boleh bagi perfect 10 lah, 10/10. Untuk siapa-siapa yang nak beli mouse ni, saya suggest mereka yang pegang mouse secara palm grip. Anda guna fingertip ataupun claw, saya tak rasa sesuai lah mouse ni untuk anda. Seterusnya, dari segi dia punya button, basically di bahagian atas ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 button yang kita boleh customize, kita boleh remake balik dia punya function. Manakala di bahagian bawah ni, anda boleh nampak ada dua switch untuk kita tukar dia punya connection. Kita boleh guna mouse ni secara wireless 2.4 GHz, kita boleh guna secara Bluetooth, and kita boleh guna secara kabel. Dan kalau anda nak guna sambil charge, tak ada masalah. Isu dia adalah kabel yang dia bagi kepada kita braided yang keras, and confirm ada
drag. Memang mengganggu sangat-sangat. Kemudian ada power on off. Lepas tu di tengah-tengah ada DPI button. Button tengah yang ada dekat atas ini bukanlah DPI button, walaupun kita boleh tukar nanti dengan dia punya software. Tapi ini kita panggil dia sebagai function button. Button extra untuk kita set kepada apa-apa function lain lah. So basically kita boleh remap balik. Oh ya, untuk dia punya main button, dia pakai warna green and white dot switches yang tahan sampai 100 juta kali klik. Memang tahan gila. Lepas tu sangat-sangat responsif. Dia punya feeling tekan tu clicky dan tactile. Bunyi dia agak tajam. Kalau anda guna headset yang dia punya mikrofon tu tak ada noise cancelling, mungkin akan mengganggu anda punya kawan ketika anda main game lah. Lepas tu button di bahagian tepi kiri kanan, dia punya force tu just nice. Kita tak perlu nak tekan kuat-kuat. Lagi-lagi di bahagian belakang ni. Then okay, tentang remap button. Basically kita kena remap guna dia punya software. Menarik tentang software ROM MH01 Pro ni, dia ada dua option. Sama ada kita nak setting dekat dedicated software yang disediakan ataupun kita boleh tukar dekat dia punya browser. Saya tunjuk yang browser terlebih dahulu. Bila kita dah pasang kita punya mouse, dia akan detect dekat sini. Anda boleh nampak SA MH01 Pro. Kemudian dia punya connection, saya guna wireless 2.4 GHz. Percentage battery dekat sini 70%. Dan untuk pengetahuan anda, ROM MH01 Pro ni sebenarnya dia datang dengan dua pilihan warna. Warna hitam yang saya review ataupun warna putih. Cuma dekat software dia ni saya tak pasti kenapa ada pilihan warna pink dan juga warna biru turquoise. Dan di bahagian bawah ni anda boleh nampak lah, macam sekarang ada new version available. Saya boleh download dan ada juga firmware untuk dia punya receiver. Receiver dia ni memang dah bagi 8K polling rate punya. So anda tak perlu nak beli ataupun nak tambah duit extra lah. Jadi ini semua setting yang kita boleh buat dekat dia punya browser. Basically dia macam lambak semua page, semua tab dekat satu page sahaja. Dekat belah kiri sekali kita boleh pilih apa function mapping yang kita nak. Di tengah-tengah ni tempat button-button yang kita boleh tukar juga. Dia punya switchable, dia punya light di tengah-tengah ni. Seterusnya ada DPI setting, polling rate, ada performance mode, ada lift off distance. Di kanan sekali ada angle snapping, ripple control, motion sync, wireless turbo, ada sleep time, angle tuning dan juga key delay. Ini kalau dekat dia punya browser betul-betul straightforward, tak ada presentation yang pelik-pelik. Manakala kalau anda install dia punya software, interface dia macam ni lah, sama dengan tadi. Dia akan detect kita punya device dekat sini. Battery percentage 70%. Antara kelebihan ROM MH01 Pro ni adalah kapasiti bateri dia besar. Kita boleh guna selama 100 jam. Ini pun thanks to dia tak ada LED RGB yang pelik-pelik lah. So anda jangan risau, anda boleh guna mouse ni dalam satu jangka masa yang lama dengan high performance. Dan kalau anda nak guna sambil charge, mungkin anda kena beli kabel yang lebih nice, macam contoh paracord kabel ke, supaya dia tak ganggu pergerakan anda. Bila kita tekan gambar mouse, basically ini sekali lagi interface yang kita akan dapat dibahagikan kepada 4 tab. Lepas tu di tab yang pertama ni kita boleh tukar dia punya DPI. Di bahagian bawah kita boleh tukar dia punya polling rate. Lepas tu kita boleh tukar dia punya mapping di tab yang kedua. Tab yang ketiga kita boleh tukar dia punya idle warna dan sebagainya. Dan last sekali adalah setting. That's why kalau kita tengok balik, kita compare antara dia punya dedicated software dengan dia punya browser tadi, dekat browser dia macam lambak everything dekat satu page sahaja. So kita pergi ke bahagian DPI. Antara benda yang awesome dekat MH01 Pro ni adalah dia dah pun pakai sensor yang paling top untuk 2025, iaitu PixArt 3950, yang mana PixArt 3950 kalau kita boleh overclock dia punya DPI boleh pergi sampai 40,000 DPI. Sebelum ni kebanyakan mouse dia pakai PixArt 3395 yang mana dia punya DPI 26,000 sahaja. So yang ni lagi advance. Kelebihan dia bukan dekat DPI, sebab tak ramai di antara kita yang guna DPI sampai 26,000 tu. Kelebihan dia adalah dekat lift off distance. Kejap lagi saya tunjuk kepada anda. So untuk mouse ni anda boleh tambah lagi dia punya save DPI. Dia ada memori dia sendiri. Dekat sini kita boleh tengok maximum DPI yang kita boleh set adalah 30,000. Macam saya bagi tahu, saya tak adalah guna yang tinggi-tinggi. Normally saya akan guna dari 3,200 hingga 5,600 bergantung kepada mood saya ketika tu. Lepas tu di bahagian bawah adalah dia punya polling rate. Ini pun
antara keistimewaan dia, dan ini adalah sebab utama kenapa competitive gamers yang main game tembak-tembak kena beli. Dia punya polling rate bukan 1000 Hz macam kebanyakan gaming mouse yang lain, tapi 8000 Hz, bukan 4000, bukan 2000, tapi 8000 Hz. Makin tinggi polling rate ni, anda kena tahu makin banyak komunikasi yang berlaku antara mouse dengan kita punya komputer. So result dia adalah makin tepat lah pergerakan dia, makin responsif, makin laju. Orang datang, kita tekan tembak, dia automatically tembak. Dia tak ada delay langsung. That's why mouse ni dia sesuai untuk e-sport player. To be honest dengan anda sebagai casual gamer, saya tak dapat nak bezakan pun 1000 Hz dengan 4000 Hz. Bagi saya lebih kurang sama sahaja. Tapi saya ada tanya, orang yang betul-betul main Valorant, orang yang betul-betul main game tembak ni, dia dapat bezakan 1000 dengan 4000? Of course, kalau kita bezakan 1000 dengan 8000, lagi obvious lah. Dia makin banyak anda main, makin lama anda devote dekat satu-satu game tembak tu, maka benda ni jadi makin obvious. Macam dulu kita tak nampak sangat perbezaan antara monitor 60 Hz dengan 75 Hz, tapi bila orang dah start buat monitor 100 Hz, kita dah nampak dia punya pergerakan, movement tu akan nampak lebih smooth lah. Okey, seterusnya ini adalah button mapping yang saya boleh highlight kepada anda adalah function button dekat sini. Macam sekarang kalau saya tekan, dia akan tunjuk percentage bateri yang ada dekat mouse ni, tapi kalau saya nak tukar kepada function lain pun tak ada masalah. Saya boleh tekan button ni dan saya boleh tukar kepada button lain yang saya nak lah. Dan ini adalah automatically turn off when idle, dan ini adalah setting-setting utama. Setting pertama adalah dia punya performance setting. Basically benda ni penting untuk pastikan yang pertama dia punya polling rate tadi tinggi, lepas tu dia punya bateri tahan lama ataupun tidak. Yang kedua ni adalah lift off distance. Dekat sini hilang dia punya title, tapi lift off distance. Benda ni lah yang menjadikan PixArt 3950 mahal, sebab dari segi DPI memang dia tinggi. Cuma itulah, tak ada orang yang guna sampai 40,000 DPI, 30,000 DPI kan. Lift off distance ni orang guna. Mereka yang suka angkat mouse tarik, maka dia perlukan lift off distance yang kecil. PixArt 3950 dia mampu bagi kepada kita lift off distance 0.5 mm. Kalau PixArt 3395 dia punya lift off distance tu 1 mm. Normal gaming mouse biasanya 2 mm. Apakah itu lift off distance? Sebagai ulang kaji, bila kita angkat mouse, takat mana dia akan stop detection ataupun dia register input. Makin rendah kita kalau mouse tu tinggi sangat, kita angkat barulah dia berhenti detect. So pergerakan kita akan terganggu. Cursor tu akan bergerak juga bila kita angkat tarik macam tu lah. So that's why kita perlukan mouse yang dia punya lift off distance tu singkat ataupun rendah. Macam contoh PixArt 3950 ni lah. Angkat sikit dia tak detect dah. Jadi bila kita suka tarik mouse, dia tak akan ganggu pergerakan dalam game kita. Itu tentang dia punya lift off distance. Yang lain tu lebih kurang sama. Ada angle snapping, ripple control. Lepas tu ada wireless turbo, yang ni pun berkait dengan dia punya polling rate tadi. Dan di bahagian kanan atas ni adalah dia punya auto sleep, supaya bateri tahan lama bila kita tak guna mouse ni. Ada lagi angle, dia kata the angle between the mouse horizontal direction and the pointer horizontal direction. Ni synchronize untuk kita sync dia punya angle dengan pergerakan kita. Di bahagian bawah ni ada juga select key untuk dia punya key delay lah, untuk key delay. Siapa-siapa yang perlu. Saya pun tak pasti macam mana nak guna key delay tu. Alright, so saya dah cerita kepada anda tentang dia punya switch yang tahan sampai 100 juta kali klik dan juga sangat-sangat responsif. Saya dah cerita kepada anda dia punya sensor. Kemudian anda kena tahu dia punya polling rate. In order untuk bagi kepada satu-satu mouse dia punya polling rate tu tinggi, bukan takat dia kena ada wireless receiver yang support 8000 Hz refresh rate tu. Dia punya control board tu dia kena pakai yang mantap. Macam contoh ROM MH01 Pro ni dia pakai Nordic 52840. Dalam mouse kita ni dia ada satu control center. Dialah yang akan berhubung dengan kita punya wireless receiver. Wireless receiver akan berhubung dengan kita punya komputer. So mouse kita memang ada
komunikasi dengan kita punya PC every single second. Bukan every single time tapi every single second. Nah, last kali tentang dia punya gliding. So, untuk dia punya MOSFET ni, dia pakai 100% PTFE MOSFET. Saiz dia besar dekat atas, besar dekat bawah dan ada di keliling sensor. Walaupun dia punya surface area tu besar, but still dia punya pergerakan sangat-sangat smooth seperti yang anda dapat tengok sekarang. Mouse ni anda nak guna di atas hard surface macam ni boleh. Anda nak guna di atas cloth surface, atas mousepad biasa yang pakai fabric pun tak ada masalah. Even kalau anda nak pakai dekat glass surface punya mousepad boleh, cuma anda kena turn on function yang ada dekat dia punya software tadi supaya detection dia tak terganggu lah. So, anda boleh guna dekat ketiga-tiga surface. Hard surface macam yang saya buat ni pun okey. Dekat cloth surface boleh. Dekat glass surface pun tak ada masalah. Dengan harga dia RM259 Malaysia, kita tengok balik apa yang dia tawarkan. Dia punya switch, dia punya control center, dia punya sensor, dia punya bentuk, dia punya apa kita kata, dia punya PTFE MOSFET tadi. Dia punya MOSFET. Everything bagi saya memang nice gila lah. Sangat-sangat berbaloi untuk anda beli. Mouse ni kan, kalau kita tukar dia punya brand kepada brand G PC Master Race tu, saya percaya harga dia akan jadi RM500-600 Malaysia. Tapi yang ni RM259. Saya tak nafikan bawah RM200 ada juga mouse yang berbaloi kita beli yang guna PCR 3395. Tapi kalau anda nak yang lagi responsif, yang lagi sesuai untuk competitive player, e-sport player, maka ini antara mouse yang future proof untuk anda beli. 8000 Hz polling rate, saya boleh kata kepada anda sangat-sangat responsif. Nampak je enemy, anda tekan, dia terus detect, dia terus register, pump, kena enemy. That's why saya kata, kalau anda guna mouse ni, ROM MH01 Pro ni, anda tembak orang tak kena, bukan isu mouse lah. Mouse ni, dia punya komponen-komponen, everything kita kata cream of the cream, top of the top. Yang salah adalah diri anda sendiri. Anda kena terima hakikat yang anda ni kubis nobis macam saya. Kalau anda berminat untuk beli ROM MH01 Pro ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi.